Anda pernah terfikir tak, macam mana sebenarnya sebuah pelan pemasaran tu direka untuk lahirkan jutawan? Hari ini, kita akan bedah siasat pelan pemasaran Hazgi 2025. Kita akan selami setiap strateginya dari langkah pertama sehinggalah ke puncak kejayaan. Okey, sebelum kita masuk bab teknikal, cuba tengok ni. Melahirkan legasi jutawan beriman. Ini bukan sekadar slogan tau. Ia sebenarnya adalah teras, matlamat utama yang jadi macam kompas untuk setiap bonus dan setiap peraturan yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Sasarannya memang tinggi. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 hentian. Kita akan ikut jejak langkah seorang ahli baru dari saat dia pilih package, dapat duit pertama, bina pasukan, sampailah cara nak kekalkan momentum untuk jangka masa panjang. Jom kita mula. Jadi, macam mana matlamat besar tadi tu nak dicapai? Jawapannya terletak pada 7 jenis bonus yang berbeza. Setiap satu direka untuk bagi ganjaran kepada aktiviti yang tertentu. Ada yang untuk tarik orang baru, ada untuk bina tim yang kuat, dan ada untuk mereka yang setia. Okey, setiap perjalanan kan ada langkah pertamanya. Dan dalam pelan ni, langkah pertama tu adalah satu pilihan yang sangat penting. Anda kena pilih satu daripada 4 package yang ada. Dan pilihan ni, ini bukan setakat pasal produk, tapi ia akan tentukan sejauh mana highway pendapatan anda boleh pergi. Baiklah, jom kita tengok jadual ni. Ada 4 pilihan, dari starter sampailah ke bisnes. Cuba anda fokus dekat lajur paling kanan tu, bonus sponsor langsung. Nampak tak macam mana angka tu melompat naik? Jelas kan? Lagi besar komitmen awal anda, lagi besar ganjaran segera yang anda dapat. Simple je strateginya. Sekarang kita masuk bab buat duit yang pertama, bonus sponsor. Konsep dia paling straightforward. Anda ajak orang baru sertai, anda terus dapat bayaran. Tak ada pusing-pusing. Ini ganjaran paling cepat untuk usaha anda. Kat sinilah ceritanya jadi makin best. Pelan ni bukan setakat bagi tahu apa anda boleh dapat, dia tunjukkan potensinya guna satu simulasi. Andaian dia senang je, tapi sangat power. Bayangkan kalau setiap orang bawa anda, masing-masing berjaya bawa masuk 10 orang lagi. Inilah dia, formula kuasa gandaan. Jadi, dengan formula seorang bawa 10 tadi, apa jadi kalau anda mula dengan package starter? Nah, tengok angka ni, lebih RM500,000. Apa yang menarik, duit ni bukan datang dari kerja anda seorang je. Ia bermula dengan RM300 dari usaha anda, tapi kemudian dia berkembang jadi ratusan ribu hasil usaha seluruh pasukan. Inilah kuasa duplikasi depan mata. Tapi, apa jadi kalau anda masuk dengan package paling atas, package business? Dengan kira-kira yang sama, boom, angka dia terus terbang ke lebih RM8 juta. Beza dia macam langit dengan bumi kan? Ini bukti paling jelas, package yang anda pilih masa mula-mula tu bukan setakat modal, tapi dia macam turbo booster untuk pendapatan anda. Okey, ajak orang baru tu baru mukadimah je. Potensi sebenar plan ni terletak pada cara anda bina dan seimbangkan pasukan anda. Jom kita tengok macam mana anda boleh dapat duit bukan setakat dari kerja sendiri tapi dari kerja satu organisasi. Konsep utama kat sini nama dia bonus pairing. Senang cerita, bayangkan anda ada 2 pasukan. Satu pasukan kiri dan satu pasukan kanan. Setiap kali jualan pasukan kiri padan dengan jualan pasukan kanan, cing, anda dapat bonus. Jadi, kuncinya dekat sini ialah keseimbangan. Ini dia visualnya. Ia macam dacing. Ada jualan di kiri, ada jualan di kanan. Bila dua-dua ni seimbang, anda dibayar. Jadi apa maksudnya dari segi strategi? Maksudnya anda tak boleh harapkan satu pasukan je yang power. Anda kena pastikan kedua-dua pasukan, kiri dan kanan, sama-sama kuat. Okey, ini satu lagi perbezaan ketara antara package had pendapatan harian. Seorang ahli starter dihadkan pada RM1,000 sehari. Tapi kalau ahli bisnes, boleh cecah sampai RM9,000. Ini bukan setakat untuk galakkan orang naik taraf tau, tapi ia juga cara syarikat kawal dan pastikan sistem pembayaran ni stabil untuk jangka masa panjang. Selain pairing, ada lagi bonus-bonus lain. Bonus matching ni macam anda dapat komisen atas bonus pairing orang bawah anda. Bonus placement pula macam rezeki terpijak kan? Kalau upline anda letak orang baru bawah anda pun dapat bonus. Dan akhir sekali, bonus leadership. Yang ni istimewa untuk package bisnes je sebagai ganjaran bila jualan pasukan anda dah besar. Baiklah, cukuplah cerita pasal duit masuk bulan-bulan. Sekarang kita tengok pula pasal pengiktirafan. Sebab plan ni bukan setakat pasal pendapatan, tapi pasal pencapaian sepanjang karier anda. Jom kita lihat macam mana prestasi cemerlang diberi ganjaran. Ini ibarat tangga kejayaan dalam sistem ni. Sangat jelas.
Bermula dengan pangkat elit bila anda kumpul pendapatan RM10,000 dan tangga tu terus naik sampailah ke puncak iaitu pangkat milioner bila jumlah pendapatan terkumpul anda mencecah RM1 juta. Dan bila naik pangkat ni, ia bukan setakat dapat gelaran je tau. Ada ganjaran fizikal macam pin dan trofi, ada juga ganjaran wang tunai. Yang menariknya, mereka juga bagi kredit pin register. Senang cerita, ia macam modal percuma untuk anda daftarkan ahli baru. Jadi, lagi senanglah nak kembangkan pasukan. Akhir sekali, macam mana sistem ni nak pastikan ia boleh bertahan lama? Jawapannya ada pada satu perkataan, maintenance. Ini adalah mekanisme yang direka untuk pastikan ada aliran jualan produk yang berterusan setiap bulan. Barulah perniagaan ni sihat untuk jangka masa panjang. So, peraturannya macam ni. Untuk terus layak dapat bonus-bonus pasukan, ahli kena buat belian bulanan minimum RM140. Tapi jangan risau, ahli baru ada 60 hari tempoh bertenang. Peraturan inilah yang wujudkan pendapatan berulang. Dan dari sini, lahir pula satu lagi jenis bonus, iaitu bonus repurchase. Carta ni tunjukkan cara bonus studi bayar. Anda akan dapat RM10 untuk setiap belian bulanan dari orang yang anda taja sendiri. Semakin dalam kedudukan ahli itu dalam pasukan anda, bonusnya jadi semakin kecil. Jadi nampak kan struktur dia? Ganjaran paling besar datang dari hubungan yang paling dekat dengan anda. Dan kita akhiri kupasan kita dengan slogan yang ringkas tapi padat. Together we reach. Kalau tadi kita mula dengan legacy, kita tutup dengan kerjasama. Kedua-duanya sebenarnya bawa mesej yang sama. Kejayaan individu adalah melalui usaha berpasukan. Jadi, apa rumusan kita? Pelan pemasaran HAC 2025 ni, dia macam sebuah mesin yang ada 7 enjin pendapatan berbeza. Keseluruhannya direka untuk beri ganjaran kepada 3 perkara utama: merekrut orang baru, membina pasukan yang seimbang dan memastikan jualan produk yang konsisten. Ini meninggalkan kita dengan satu persoalan strategik untuk difikirkan. Lepas dah tengok semua 7 bonus ni, kat mana sebenarnya lubuk duit paling besar dalam plan ni? Adakah pada usaha menaja seramai mungkin orang? Ataupun fokus pada usaha membina beberapa pasukan yang betul-betul kuat dan mendalam? Plan ini ada bagi clue, tapi jawapan sebenar mungkin terletak pada strategi anda.